Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, ni hari ni Nek Iyah nak buat apa nama ni? Minuman lagi hari ni. Minuman herba lagi. Minuman ni adalah untuk mengurangkan kolesterol. Sahabat-sahabat tahu tak? Nek Iyah ni kimani, laut tinggi semua tak ada. Cuma kolesterol ada. Kolesterol pun tak adalah tinggi sangat. Tak sampai makan ubat lagi. Tapi ada orang cakap selalu amalkan minuman ni. Ya, jadi Nek Iyah amalkan minuman ni lah. Jadi hari ni Nek Iyah nak berkongsi dengan sahabat-sahabat lah. Gitu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, barang-barang dia senang doh. Senang sangat. Tinggal lagi kita je lah yang buat. Tapi biasalah. Kalau benda tu ke arah nak jadi kobat ni, jadi kita jadi culah sikit. Orang Terengganu panggil culah. Culah tu maknanya benda tak berapa nak buat lah. Tahu tak berapa nak buat. Gitu. Tapi cubalah buat. Sebab benda pun bukannya mahal, bukannya payah, senang. Dan khasiatnya luar biasa. Jom kita tengok. Okey, Nenek nak buat YouTube saya. Gitu. Okey, cantik. Okey. Cantik. Khadijah nak mengajar ni. Kita perlukan nenas. Timun, batang seleri. Benda senang belakangnya ke? Jadi nenas ni kita koyok lah. Kita ambil nenas banyak ni. Kamu. Sekarang Nek Iyah ambil nenas ni. Ada orang dia beli dengan puluh-puluh ni. Ayah tak beli dengan puluh tu. Ni bahagian nenas. Batang seleri ni. Nenek masak. Ini masak apa? Nenek nak buat ni. Tak habis lah sebatang ni. Sebab tu besar sangat. Lebih secekok gini. Timun. Nek ambil sekerat juga. Ni Nek basuh belaka dah ni. Semua ni. Saya nak tunjuk awak. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita blend semua ni. Okay. Tepung timun. Sekerat. Seleri. Nenas. Okey, sahabat-sahabat.
Sekarang kita buat air. Air yang ditapis Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat yang boleh 2 gelas lah. Ni balang ni hok tidak buat mesin kunyit kuah ni. Balang yang bersih yang untuk mesin ni. Mesin ni lah, mesin bahan-bahan ni je. Okey. No. Kita mesti siapa dia lumak deh. Okey, sahabat-sahabat ni. Bahan-bahan kita blend. Jadi ni. Ni kita boleh minum gini ataupun tapi suka hati lah. Sebab ni nak apa blend halus, boleh je lah minum gini, makan gini. Kalau rasa nak tapis pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia gini jadi ya. Sahabat-sahabat ni kalau lah rasa nak bubuh madu. Tapi madu asli lah. Kalau nak rasa nak bubuh madu, bubuhlah sikit. Tapi kalau tak bubuh pun tak ada apa-apa. Dia boleh minum gini pun. Nek Yah kadang-kadang Nek Yah bubuh madu, kadang-kadang tak bubuh. Kalau bubuh madu pun boleh. Kalau nak tapis pun boleh. Ada kawan Nek Yah dia tapis. Yang dia air saja. Dengan serak-serak gini Nek Yah rasa lagi bagus sebab lagi berkhasiat. Jadi sekarang sedia dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Niatlah dan hati, ya Allah ya Tuhanku, sihatlah tubuh badanku. Gitulah. Bismillah. Dia boleh minum, tak ada rasa apa-apa. Nawak tak ada rasa apa-apa. Rasa timun, rasa nenas, rasa seleri lah, daun seleri. Sebaik-baiknya minum pagi-pagi Sebelum makan apa-apa tu minum dulu Lepas tu petang sekali. Pandang tu. Dalam pukul 6 ke? Kalau kita minum segelas ni, gelas dia yang besar ni. Kalau minum segelas ni pagi yuk. Pukul berapa baru kita boleh sarapan? Kita rasa kenyang. Kalau nak bermadu pun boleh ni. Cuma dia rasa manis, rasa lagi sedap dah bermadu. Ni ubat kolesterol. Dia sebagaimana yang kita tahu tu, sayur-sayuran ni kan banyak ubat, banyak vitamin, banyak segala macam. Nenah pun ada. Macam-macam lah. Nek Yah pun tak tidur nak oyak. Banyak lah khasiatnya. 3 bahan ni. Jadi sahabat-sahabat buatlah benda ni dok. Maknanya blend pagi ni sekarang ni tahan sehari. Kalau lebih tu masuk peti minum petang pula. Ya pastilah. Nek Yah pada Nek Yah rasa kenyang minum air ni. Betul. Lebih-lebih lagi tak tapis gini lah. Ada kawan Nek Yah dia minum, dia buat ais, dia buat air batu. Nek Yah tak pernah buat air batu. Bubuh madu pun kadang-kadang je sebab Nek Yah fikir
nak buat ubat. So jadikan ubat. Tapi madu pun jadi ubat ni. Madu ni banyak khasiat madu ni. Ubat ni. Contohnya air batu tu, ais tu. Oh, tak apa bagus lah kan. Memang kenyang lah. Berapa lama dah boleh habis? Alhamdulillah habis segelas. Gelas besar ni lah nak ianya. Minum 2 gelas ni sehari. InsyaAllah kolesterol akan turun. Kalau tak ada kolesterol lagi, InsyaAllah kolesterol tak akan ingat lah. Tak worry lah. Gitu. Kalau mana ada dah pun dia akan beransur-ansur hilang lah. Gitu. Kita hanya ikhtiar. Allah yang menyembuhkan sesuatu penyakit itu. Allah yang memberi penyakit dan Allah juga lah yang menyembuhkan. Kita cuma ikhtiar. Bukanlah kerana benda ni kita sembuh dari satu-satu penyakit tu. Dia ni hanyalah asbabnya saja. Asbabnya saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Okey lah sahabat-sahabat. Sama-sama lah kita jaga kesihatan umur-umur dah. Apa? 60 lebih, tak 70 ni. Umur Nek Yah tahu tak? 69 tahun ni. Tua dah Nek Yah ni. Seandainya Nek Yah buat dari muda-muda, mungkin Nek Yah sihat lagi pada dia ni kot. Okey sahabat-sahabat, Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyaklah siapa Nek Yah tengok video Nek Yah. Ya sahabat-sahabat, buatlah ni minuman ni. Jom kita sama-sama sihat. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua sihat. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.